Soalan yang seterusnya ni Datuk berkaitan tentang amanah ketika waktu bekerja. Ni sangat related dengan kita semua lah sebagai seorang pejabat awam. Baik, soalannya, apakah hukum menggunakan sedikit masa bekerja untuk urusan peribadi? Okey, seperti kita faham, kita sebagai pekerja ni kita terikat dengan masa bekerja. Jadi dia tanya apakah hukum menggunakan masa bekerja itu dengan urusan peribadi. Sebagai contoh, membalas WhatsApp. Ini urusan peribadi ya, bukan urusan kerja. Membalas WhatsApp, membeli barangan secara dalam talian, buka Shopee ke, buka TikTok ke, ataupun keluar menunaikan solat sunat. Ini mungkin aku buat solat sunat ni takkanlah salah, kan? Jadi adakah semuanya memerlukan keizinan daripada majikan, ataupun perkara itu tidak salah selagi mana tidak mengabaikan pekerjaan ataupun tugasan pekerjaan? Silakan. Terima kasih. Ini soalan berat ni, soalan ni. Sebelum saya nak jawab soalan ni, tahu Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ni, tentera dia bukan saja manusia, jin pun ada. Bukan saja jin, apa lagi? Haiwan pun ada. Quran kata watafaqqadat tayr. Sulaiman cari burung, tak ada. Faqala mali la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kata Nabi Sulaiman, pasal apa aku tak nampak burung hudhud? Dia tak datang lah. Kata Nabi, la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyani bi sultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, aku akan menyiksanya dengan satu siksaan yang dahsyat atau menyembelihnya. Tu bos marah tak ada. Ni hud-hud dah ni. Awayatiyani bisultanin mubin, atau dia mendatangkan kepada aku satu alasan yang jelas. Maksudnya dalam satu pasukan tak boleh hilang lah. Nabi Sulaiman bermarah, Nabi, burung hilang. Contoh ni burung lah. Kita ni apa? Cuma saya sikit lah. Nawak lah sebelum nak jawab soalan. Para mufassirun, ahli tafsir, mereka kata, Nabi Sulaiman kata, la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la azbahannahu. Aku akan seksa dia dengan seksa yang dahsyat, ataupun aku akan sembelihnya. Macam mana nak seksa? Burung hudhud kecil ya. Kalau dah kata seksa tu dengan bunuh, dia akan beritahu dah sama ada aku seksa dia ataupun aku sembelih dia. Kata mereka, yang dimaksudkan dengan seksa tu ialah Nabi Sulaiman akan asingkan dia daripada yang lain. Kerana makhluk ni pada hidup terasing satu punya. Macam kita bagi kat ni layak borok kan, kita bagi meja tak ada file lah kan. Tak tahu nak buat apa, duduk dungu je main tu. Kita cold storage kan dia. Tu pentadbiran buat tu. Pasal bagi tang mana pun masalah. Nabi Sulaiman dulu mufassirun sebelum pentadbiran moden kata, dia kata yang demikianlah nak dibuat pada hud-hud ni, nak asingkan dia daripada yang lain-lain supaya dia campur benda dengan binatang yang lain. Tak apalah, bukan saya nak cerita tu. Saya nak cerita pasal kerja ni. Kita dengan kerja ni, pasal apa kita boleh dapat gaji? Dan kenapa kerajaan kena bagi gaji kat kita? Kenapa kalau kerajaan tak bayar gaji kat kita, kita marah, kita tuntut? Sebab kerana ada di antara kita dan kerajaan ini, bagi yang kerajaan lah, bagi yang dengar ni mungkin company.
Ada antara kita dengan kerajaan ni akad. Macam akad nikah tu, akad. Contract, agreement. Kita menikah dengan dia. Jual beli ada angkat, sewa ada angkat, beli kereta ada angkat. Dengan kerajaan, tuan-tuan kerja ni ada angkat tak? Ada angkat. Aqdul ijarah. Akad bekerja. Pekerjaan. Maksudnya, kerajaan dapat manfaat pekerjaan, kita dapat bayaran. Akad kerja, upah kerja. Kita dibayar berdasarkan kepada upah. Dan skop kerja itu telah diberikan. Kalau kita memenuhi skop yang diberikan tu, kita menunaikan akad. Nabi kata, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam di atas syarat-syarat yang mereka telah persetujui. Kalau tidak, kita tak masuk kerja. Dan akad tu kedua belah pihak. Setengah orang, dia angkat ni, oi, pasal apa aku punya OT tak bayar? Dia punya kerja tak buat, dia tak fikir. Tu Quran kata, wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza wazan wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Tuhan kata, celaka pada mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun. Orang yang apabila dia, orang lain timbang pada untuk dia, mutaffifin ni pada orang yang mana mengurangkan timbangan sukatan. Alladzina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun. Kalau sekiranya orang lain timbang barang dia nak cukup. Wa idza kalu aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia sendiri yang timbang untuk orang atau sukat untuk orang, dia akan kurangkan. Macam kita kalau OT jual yang tak cukup, marah. Kita kerja tak cukup, tak apa. Tuhan kata, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangkan timbangan dan sukatan. Jadi akad kita dengan kerajaan, skop kerja disuruh kita buat. Satu akad. Akad yang kedua, kita ada aqdul amanah. Akad amanah kerajaan. Pasal kerajaan ini mewakili, melaksanakan tugasannya terhadap rakyat. Jadi akad dia dengan kita mewakili pemerintahan supaya buat kerja ni. Bukan saja buat kerja-kerja hak mana stam polis bahagian polis, bomba bahagian bomba, tapi mewakili sikap kerajaan. Walaupun mungkin kita tak ada kerja, kita hari ni aku ikut tak ada kerja spesifik, aku tak payah pergi kerja lah. Tak boleh. Dia kata angkat dia kamu kena ada tempat kerja. Itu sebab apa? Kerajaan ada amanah dia. Mungkin ada orang mai, ada orang datang. Mungkin asal tak ada kerja, tapi bila ada orang datang, ada kerja terdesak, awak kena buat. Ada kerja yang tiba-tiba urgent dan masa itu mesti dilaksanakan. Itu angkat tu. Juga termasuk senyum pada orang, buat dalam masa 20 minit ataupun buat dalam masa 2 hari. Tunggu di tempat sekian. Kerana kerajaan nak supaya kerajaan kelihatan melaksanakan tugas. Walau dia kata, alah aku tak pergi seorang tu tak ada apa. Tak boleh. Pasal angkat itu memastikan bukan saja skop kerja, tapi imej yang kerajaan mahu. Tuan-tuan faham tak? Akad tu termasuk dalam gaji tu lah. Tiba-tiba ada benda kita jawab WhatsApp umpamanya, tak mencacatkan akad tu umpamanya. Tak apalah. Kita buat benda-benda yang tak mencacatkan. Dia pertama, dalam konteks umum, di bawah keizinan pentadbiran. Takkan satu pegawai, sila tunjuk sebab kenapa awak telah jawab WhatsApp kawan awak. Tak ada.
Tak ada. Tak ada. Okey. Dia tak, kemuuzinan awam ada. Kedua, tidak mencacatkan kerja. Kalau semua benda tu dibuat dalam kerangka itu, tak apa. Dia kata, bos, saya keluar pergi makan sikit tadi. Waktu rehat saya tak pergi. Okey. Bos bagi. Okey lah. Boleh. Tapi kalau mencacatkan kerja, tanpa keizinan, ada benda yang diizinkan rasmi, tapi ada benda yang secara tidak, walaupun tidak disebut, tapi memang diizinkan lah umpamanya. Contoh nak semayang duha. Orang duk tengah kalut kat kaunter, hilang. Pergi semayang duha, Ustaz. Tak boleh lah. Jangan duk tunjuk warak macam tu. Itu warak kena kang. Ini benda yang wajib, itu sunat. Tapi kalau dah memang tak ada siapa, semayang pun tepi tu saja, orang mai dan bangkit, kita tahu dah boleh agak dah time ni. Dan kita pun ada pengalaman dah, time ni memang kosong. Dan tak mencacatkan apa. Bos pun kalau tahu dia tak ada, okey. Okey lah. Kadang-kadang berhenti saat dengan kawan, pergi kat pantry, minum saat, walaupun masa. Tapi bila orang panggil, terus boleh ada. Semua benda itu di dalam kerangka itu. Kerangka maksud ada keizinan umum boleh. Yang kedua, tidak mencacatkan tugas. Understood dah? Sagi jangan dapat yang ni pula, pakai duit hilang pula. Siapa dah tak boleh hilang. Kalau tidak, kita sembelih dah. Macam burung hut-hut.